Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kami berada di tepi lebuh raya ingin mengucapkan selamat memandu kepada semua pengguna jalan raya, dan kita akan berkenalan dengan sos. Ini adalah sos telefon kecemasan. Telefon ini tidak mempunyai ganggang tetapi mempunyai butang. Anda hanya perlu tekan butang di sini. Kita dah press. Lepas press kita kena tunggu arahan. Ada AC dia berlanggar. Belum. Selamat pagi, Afizah bercakap dari Bantu. Selamat pagi, saya Farah daripada Hot FM, tim media. Baik. Saya nak bertanyakan adakah tuan dengar suara saya dengan jelas? Dengar. Namanya Farah dah. Lokasi saya sekarang ini adalah di 18.7. Boleh saya dapat nombor telefon? 017 302 8822. Baik, nombor pendaftaran kenderaan. Basically itulah dia cara-cara untuk kita gunakan telefon kecemasan yang ada di lebuh raya, dan dia sediakan setiap 2 km. Tuan Narul, soalan. Ini adalah kecemasan, maknanya kenderaan banyak. So selepas kita buat call, kita nak duduk mana? Dalam kereta ke? Di jalan ke? Yang sebaiknya apabila ada kecemasan, kita minta mereka duduk di belakang guardrail. Semoga dengan informasi-informasi yang kita berikan ni dapat anda-anda semua manfaatkan. Kalau anda menghadapi sebarang kesulitan dengan kemudahan yang disediakan, jangan lupa untuk telefon plus line 1800 1800 88 00 00. Okey, Simpan dalam handphone alam masing-masing.